Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menzahirkan penghargaan terhadap komitmen berterusan Kerajaan Arab Saudi dalam memastikan kelancaran pengurusan musim haji tahun ini yang melibatkan kira-kira 1.7 juta jemaah dari 165 negara seluruh dunia. Beliau berkata penghargaan itu dizahirkan susulan pertemuan yang dipengerusikan Putera Mahkota Merangkap Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud bersama para pemimpin serta delegasi negara-negara yang hadir menunaikan ibadah rukun Islam kelima tahun ini. Datuk Seri Saifuddin berkata dalam sesi berkenaan, Putera Mahkota Muhammad berkongsi pelbagai usaha dan persiapan yang dilaksanakan Kerajaan Arab Saudi bagi menguruskan musim haji meliputi aspek logistik, infrastruktur, keselamatan, kesihatan dan kebajikan jemaah. Beliau menyatakan penghargaannya kepada komitmen berterusan Kerajaan Arab Saudi dalam memastikan Duyufur Rahman dapat menunaikan ibadah dengan selamat, teratur dan penuh ketenangan. Datuk Seri Saifuddin yang juga merupakan antara jemaah haji tahun ini berkata, beliau dapat melihat sendiri kesungguhan dan kecekapan pihak berkuasa Arab Saudi dalam menyediakan pelbagai kemudahan serta perkhidmatan bagi melancarkan perjalanan ibadah jutaan umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Untuk rekod, Kerajaan Arab Saudi telah meluluskan sebanyak 31,600 kota haji untuk jemaah Malaysia bagi 1447 Hijrah 2026.